Pernahkah anda bangun, tapi masih letih lesu, walau dah tidur cukup? Ramai alami ini. Bagaimana jika tidur 6 jam buat anda lebih segar dari 7 jam? Bunyi tak logik? Ini bukan mitos, tapi sains kuncinya terletak pada cara tubuh kita atur kitaran tidur. Memahami matematik ini penting untuk tenaga harian. Jom bongkar misteri ini bersama. Kuncinya pada kitaran tidur 90 minit kita. Setiap malam, tubuh melalui fasa ringan, dalam dan REM patut bangun di penghujung kitaran. Jika terjaga di tengah fasa dalam, anda pening, tidur 6 jam anda bangun tepat masa. 7 jam pula mengganggu kitaran kelima, buat anda lesu dan tak selesa. Ini sains di balik kenapa jumlah tidur salah buat anda letih. Jadi, bagaimana aplikasikan ilmu ini? Kira waktu tidur anda ikut kitaran 90 minit. Contoh, jika bangun jam 6 pagi, tidur pukul 10.30 malam, 6 jam, atau pukul 9 malam 5 jam, elak ganggu kitaran penuh. Pastikan rutin tidur konsisten, bilik gelap, sejuk dan tenang. Selaraskan tidur dengan kitaran semula jadi, anda akan bangun lebih cergas, fokus dan sedia hadapi hari. Cubalah, rasai bezanya.